Hari ni rasa nak makan yang light-light. Jom kita buat mi hon kung fu simple. Nak guna kuih tiaw ke, nak guna mi kuning pun boleh je ya. Mula Nina pakai mi hon ni dan Nina coating lah dengan telur. Lepas tu kita goreng sampai dia macam menggaring sikit. Lepas tu kita angkat. Lepas tu masukkan bawang putih, bawang besar dan cili secukupnya lah. Kalau nak pedas awak tambah ya. Dia punya cili tu masukkan air secukupnya. And then kita masukkan lah kita punya bahan-bahan protein kita. Ayam, sotong, udang tu semua. Then dah mendidih, Nina masukkan cube ayam, sos tiram sikit, sos ikan sikit, perasa dan garam. Dah didih cantik macam ni, barulah kita masukkan sayur-sayuran kita. Nak bagi dia pekat, Nina masukkan sedikit air tepung jagung dengan telur 1 biji. Dah didih dah cantik, baru nak masukkan telur ni, and then nak gaul-gaul rata. Nampaklah jadi macam tu. Barulah kita letakkan dekat kita punya mi hon yang kita dah siap coating dengan telur tadi. Dah siap mi hon kung fu simple. Tahu-tahu habis je tau. Memang Nina suka sangat sebab rasa dia ringan je macam tu kan. Okeylah, itu je untuk hari ni.